Kenapa penyimpan emas nampak tenang? Itu yang saya perasan bila sembang dengan orang yang dah simpan emas lebih 10 tahun. Mereka sangat tenang, tak panik bila harga turun, tak terlalu excited bila harga naik. Sebab mereka dah lalui semua fasa. Harga naik, dah pernah rasa. Harga jatuh, dah pernah hadap. Harga mendata bertahun-tahun pun mereka pernah sabar. Dan daripada pengalaman itu, mereka akhirnya sedar satu perkara besar. Mereka bukan kejar jadi gold investor. Mereka pilih jadi gold saver. Ini beza yang besar orang baru dengan orang lama dalam emas. Orang baru biasanya sibuk kira profit. Hari tu aku beli harga sekian-sekian, sekarang dah untung banyak. Bila harga naik, mula rasa nak jual. Bila harga turun, mula rasa panik. Fokus mereka ni lebih kepada untung cepat. Tetapi orang yang dah lama simpan emas, cara fikir mereka berbeza. Mereka fokus kumpul gram, sikit-sikit tetapi konsisten. Harga naik, mereka senyum. Harga turun, mereka tambah lagi. Sebab matlamat mereka bukan sekadar profit sementara, tetapi nak lindungi kekayaan dan bina aset jangka panjang. Yang menariknya, sepanjang saya tengok dunia emas ni, ramai gold saver akhirnya jadi lebih kaya berbanding gold investor. Kenapa? Sebab emas fizikal ni ada emosi. Bila nak jual, tak semudah tekan button sell ni. Kena fikir dulu, betul ke perlu jual? Aku kumpul lama emas ni, sayangnya nak lepaskan. Akhirnya tak jadi jual. Dan tanpa sedar, gram emas makin bertambah tahun demi tahun. Dulu simpan 10 gram, hari ni dah ada 100 gram. Ada yang dah cukupkan tabung kecemasan dalam emas. Ada yang dah capai target satu keluarga 1 kilogram emas. Dan paling menarik, harga emas pula makin lama makin naik. Bayangkan dulu 1 kilogram emas bawah RM200,000. Hari ni 1 kilogram ni nilainya dah lebih RM600,000. Sebab tu orang lama dalam emas ni mereka tak bising dan tak sibuk pun tayang profit. Tetapi diam-diam mereka makin kaya. Sebab simpanan emas fizikal bukan untuk orang yang gelojoh. Ia lebih sesuai untuk orang yang nak lindungi nilai kekayaan, nak bina aset jangka panjang dan nak hidup lebih tenang. Kalau nak mula simpan emas dengan cara yang betul, boleh refer pin video saya.